Hari ni kita ada program dekat surau. Jom kita sama-sama pergi surau tengok apa yang ada tengah berlaku dekat surau sekarang ni. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita bersama jemaah yang datang ke surau kita, Surau Nurul Hidayah. Jadi nak tanyalah macam mana rasanya duduk dekat surau kampung kami ni, Surau Nurul Hidayah ni. Alhamdulillah, surau ni surau yang terbaiklah dari segi nusrah pada jemaah ni. Jadi mudah-mudahan Allah turunkan rahmat lah pada semua penduduk kampung ni lah. Terutamanya pada Barisan Kepimpinan, pengurusi, ADP, AJK dan semua ahli karya lah. Terima kasih banyak. Sekarang kita tengah goreng ayam. Yang goreng ayam kita punya imam macam biasa. Orang kata dia tak ikhlas goreng ayam ni. Orang cakap. Dia tengah goreng ayam ya. Apa-apa pun doakan kami, maafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini geng-geng muslimah tengah masak ni, tengah potong-potong sayur. Ada siapa-siapa yang nak berucap? Semua terus senyap. Aduh, itu ada buah nanas. Ini buat apa ni? Buat apa? Buat acar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat makan kambing malam ni ya. Alhamdulillah. Harap-harap orang kampung kita datang lah. InsyaAllah. Amin. Okey, sekarang ni kita tengah masak kari kambing ya. Kita tengok belakang tu ramai orang tengah masak kari kambing. Jadi kalau korang semua yang suka makan kari kambing, komen kat video ni. Okey, ni bakal bendahari surau insyaAllah. Tengah makan daging. Yang tu bakal Bilal insyaAllah. Belum interview lagi. Ni dia orangnya, namanya Daus. Nama pun nama surga dah. Ni Tok Siak ni. Tok Siaknya ni Cik Surik. Paling kaya kat sini Surik lah sebab dia membersihkan banyak debu-debu dekat masjid surau, dapat bidadari banyak tu. Dan jadi untung Siak ni untung. Mana tumpah kuah kalau tak ke nasi tak. Ini anak Siak ni nampak. Subhanallah. Kecil-kecil dah pandai basuh. Semoga dengan sifat hikmat yang Allah beri ni jadi ulama besar nanti insyaAllah. Amin. Jadi malam ni kita ada jor ya. Kita ada jor dekat Surau Nurul Hidayah. Jadi kita tanya sesiapa yang ada kat sini apa itu jor. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz, jor tu apa jor? Allah. Boleh terangkan tak jor tu apa? Jor tu perhimpunan bagi halkah untuk dia bagi laporan tentang kerja dia lah. Yang saya tahu itu, yang nak lebih tahu lagi boleh tanya yang belah dalam. InsyaAllah. Terima kasih. Kita nak tanya pula lagi seorang ya, jemaah ya. Macam mana sepanjang keluar dekat Surau Nurul Hidayah ni, macam mana suasana dekat surau ni? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Karim. Alhamdulillah. Ini surau Nurul Hidayah. Desa Kasih, Parit 8.5 Barat kan. Jadi alhamdulillah surau ni dah banyak kali jemaah masuk kan. Dia punya penerimaan juga alhamdulillah. Orang tempatan di sini dia punya pengurusan yang atas sampai bawah-bawah ni semua terbuka lah, open minded kan. Jadi mereka ni terima apa saja yang kita yang baik-baik lah kan. Yang tak baik kita buang lah kan. Yang baik-baik insyaAllah kita terima je. Jadi orang tempatan di sini alhamdulillah bagi sokongan dan kerjasama dengan kita lah. Sebab tu kita buat jor ni di sini kan. Ni meriah kan. Dia orang bersama bagi nusrah dan hidayat. Nusrah ni itu tanda hidayat insya-Allah. Mudah-mudahan tepatnya Allah turunkan hidayat, berkat rahmat untuk seluruh alam insya-Allah. Kita bagi bakal bendahari lah berucap. Boleh tak berucap untuk hari ni? Ucapan untuk wakil wanita. Cakap. Masalahnya dia lari ni, macam mana ni? Paksa. Semua tak nak ni. Okey, bagi ucapan sikit. Cakap. Bagi ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey bang, Assalamualaikum bang. Hari ni kita ada program dekat surau ni. Kita ada jamuan untuk warga karya surau Desa Kasih Parit 8.5 Barat ni. Jadi apa ucapan dan harapan abang untuk warga Desa Kasih ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya harapkanlah kalau boleh rakan-rakan muda ni yang surau ni, yang Desa Kasih ni, kalau boleh minta turunlah dekat surau ni untuk meramaikan jemaah-jemaah kat surau ni. Nanti apabila warga surau ni yang tak ada nak minta tolongan siapa, kalau ada orang yang meninggal ke apa, nak bacakan tahlil apa. Jadi yang keturunan untuk wakil surau ni dah tak ada. Siapa nak, kalau rakan muda ni tak nak turun, apa akan jadi surau ni? Kalau boleh saya ni nak minta harap sangatlah yang rakan-rakan muda yang lepak dah tak ada faedahnya tu, pergilah ke surau. Walaupun tak tahu, kita dengar ceramah ke dekat surau, ada pengajian tu. Jadi hati kita boleh tenang sikit lah. Jadi kita tak banyak pun, sikit pun kita boleh tahu kehidupan umat Islam dekat surau ni. Kita ni umat Islam, lahir pun Tuhan lahirkan kita. Apa segala kita kerja pun Tuhan yang memberi. Kalau kita kerja tungkul lumu, Tuhan tak memberi macam amalan ke, macam bagi hidayah apa semua. Macam kita kerja kadang duit tak cukup-cukup pasal kita kurang amalan. Saya ni bukan pandai sangat lah. Cakap saya pun agak bengap sikit lah, fikiran pun kurang lah, banyak kurang lah. Tapi kalau kita datang surau ni, insyaAllah lah hati kita boleh tenang. Apa pikiran kita yang susah ni, kurusut kita boleh tenang. Walaupun kita tak boleh nak ceramah, kenapa kita dengar orang ucapan ceramah pun alhamdulillah lah. Kita boleh lah untuk kita diri kita sendiri. Kalau kita ada anak bini, kalau kita tak boleh nak bimbing, macam mana anak bini kita nanti akan datang. Nanti orang cakap, anak bini aku macam ni, orang tak terima. Tak pandai ngaji apa, minta maaf lah. Saya pun bukan pandai sangat cakap. Tapi itulah, kita orang kampung ni muda banyak. Daripada lepak dekat surau ni, dapatlah walaupun banyak pun sikit pengetahuan. Alhamdulillah lah. Kita bolehlah dapat sikit-sikit pengetahuan. Jadi kita pun boleh, hidup kita jadi senang lah seterusannya. Okey lah, itu je lah, sekian. Minta maaf lah banyak-banyak pada rakan-rakan muda ni, orang-orang yang lama tu. Kalau saya salah cakap ke, tak sedap nak didengar ke, minta maaf lah banyak-banyak. Okey lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dekat surau kita ni pun selain daripada majlis-majlis ilmu, kita kerap ada makan-makan kat sini tau. Kita selalu buat jamuan-jamuan makan-makan ya. Jamuan makan, bukan data ni kosong apa tak ada. Adalah jamuan makan. Jadi kita pun senang lah. Perut kita senang, jadi hati kita pun tenang. Kalau tak ada macam ni, kalau kita borak-borak kosong je pun tak ada pengetahuan masuk pun susah juga. Jadi seronok kan, makan percuma kan? Makan ada percuma lah, alhamdulillah lah. Tak ada miss lah. Makanan tu sentiasa ada lah. Jadi jemput lah ya. Jemputlah, datanglah surau rakan-rakan muda ni. InsyaAllah. Bukan kita akan datang pun kita boleh menghadapi ni semua. Kalau kita tak tahu macam mana kita menghadap, nanti ada orang tu kita meninggal ke, jadi orang surau, tak ada orang surau, siapa nak bacakan Yasin apa, kita tak tahu. Susah juga. Okey, jadi insyaAllah jangan lupa datang surau. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ada jemaah yang baru balik gas, kita nak kena interview ni. Cari seorang jemaah yang tengah balik gas ni. Siapa kita nak interview, siapa ni kali ni? Interview Bai Haki ke? Boleh. Ji, kita nak tanya macam mana perasaan sepanjang keluar dekat surau ni? Terbaik. Boleh ya. Sikit. 15 minit. Oi, jangan minit dah. Tak kencing. Aduh. Dah. Saya dah tadi. Saya dah tahu. Okey. Sikit je. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Jemaah kami disambut dengan begitu baik sekali oleh penduduk kampung di sini. Semoga Allah
terus subur di sini, kasih sayang, rukun damai, surau, imarah, ramai orang berjemaah, majlis ilmu dapat dihidupkan di sini insya-Allah. Semoga hidup rukun aman damai di sini insya-Allah. Terima kasih. Kecil nampak tapi itu hemat. Kasi itu kecil kan. Saya nak interview seorang bekas tentera yang pernah bertugas di Bosnia. Jadi kita nak interview sikit. Dia sekarang bersama jemaah dekat Surau Nurul Hidayah ni, insyaAllah. Okey, Assalamualaikum Pak Ngah. Jadi kita nak dengar pengalaman Pak Ngah lah sepanjang keluar dakwah ni merata-rata. Jadi Pak Ngah ni merupakan salah seorang anggota tentera yang bertugas di Bosnia dulu. Malbat. InsyaAllah. Somalia pun ada juga, insyaAllah. Okey, Pak Ngah, boleh ceritakan pengalaman ya? Alhamdulillah. Kita walaupun kita berkhidmat dalam tentera, tapi itu khidmat kita pada kerajaan. Tapi bila kita dah besar ni, kita khidmat kita pada Allah SWT. Jadi khidmat kita ni pada Allah SWT ni tanggungjawab kita dan semua umat. Di mana kita Nabi sudah tidak akan dihantar lagi bersama dengan kita, tapi kita akan teruskan kerja Nabi ni. Kerja nubuah kena diteruskan walaupun Nabi sudah tidak ada. Jadi untuk kerja ni untuk kita semua umat yang ada mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kerja dakwah ni kerja kita bersama. Jadi itulah kita kena tanggungjawab kita, bukan saja keluarga kita, tapi orang kampung kita, orang bandar kita, negara kita, dan semua umat di seluruh dunia tanggungjawab kita. Kita mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Nabi dihantar lagi. Sahabat-sahabat mereka telah sempurnakan puluhan agama. Mereka telah pergi seluruh dunia. Hari ini kita lihat di mana saja kita muka bumi ini ada orang beriman dengan Allah Taala, kerana sahabat telah usaha atas mereka semua. Jadi ini agama telah menguncuk. Jadi untuk kita meneruskan, supaya agama ni untuk agama terus naik meningkat. Jadi kita kena tanggungjawab ni pikul terbaru kita sama-sama. Jadi semua kita umat tanggungjawab untuk usaha perkara ni. Jadi insya-Allah Allah Taala tidak marah kalau orang tidak datang pada agama, tapi Allah Taala akan murka bila kita tidak jalan dengan usaha dakwah ni. Kita tidak bergerak seluruh alam. Bagaimana kita dalam badan kita ni darah bergerak, badan akan sihat. Begitu agama ni, bila agama ada pergerakan, agama akan sihat. Kita akan lihat di mana saja agama akan hidup, suasana agama, masjid-masjid akan hidup, di mana-mana mereka manusia akan amal agama dengan sempurna. Jadi insyaAllah semua kita kena azam insyaAllah. Okey Ji, kita nak interview sikit berkaitan pengalaman sepanjang keluar dekat Surau Nurul Hidayah ni, dan ceritakanlah sikit sepanjang pengalaman dakwah Haji sepanjang keluar bersama jemaah ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi Surau Nurul Hidayah Parade 8.5 Sungai Besar. Ini kali ketiga saya keluar di surau ini. Jadi pengalaman saya keluar di sini sangat teruja lah. Dan 5 ekor ayam dan juga masak nasi juga lah. Jadi semua diuruskan dan dibantu oleh semua lapisan, baik lelaki, perempuan, anak-anak muda dan juga orang tua, orang muda semua gotong royong untuk masak. Alhamdulillah kita dapat uruskan dengan lancar masakan tersebut. Pada malam ni kita ada program, ada ceramah, ada juga bacaan kitab Hayatus Sahabah, dan juga kita akan menjamu selera bersama dengan orang agung. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan oleh pengerusi Ijad dan EJK Surau Nurul Hidayah. Saya mewakili jemaah. Mudah-mudahan saya bagi sedikit pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rakam ni. Tak nampak suara. Tak ada suara. Rekod dia. Yang ustaz ni
rambutan ya? Oh, ada rambutan. Ada rambutan.